Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Expert grower di luar sana. Saya Eddie, Digital Agronomist daripada Crop Power. Hari ini saya nak berkongsikan dengan anda salah satu penyakit yang sangat ditakuti dalam penanaman terung, iaitu bacterial wilt. So hari ini saya nak kongsikan dengan anda bagaimana untuk kita kenal pasti dan tanganinya supaya anda di luar sana tahu langkah-langkah yang patut diambil. Jom. Tuan-tuan, di sebelah saya adalah tanaman terung yang kita tengah jalankan ujian. So saya nak kongsi dengan anda apakah punca kenapa jadinya bacterial wilt ni adalah kerana ada serangan patogen dalam tanah ataupun medium tanaman anda, iaitu bakteria yang bernama Ralstonia solanacearum. So bakteria ni akan bertahan lama ataupun akan kekal lama dalam tanah anda biarpun anda dah cabut hos dia ataupun mudah kata anda cabut pokok tu yang dah kena serangan bakteria ni masih ada dalam tanah ni. So saya nak kongsi dengan anda 6 simptom yang ada untuk anda tahu apakah masalah bacterial wilt di kebun anda. So yang pertama adalah kelayuan. Anda boleh tengok daun dah jadi layu. Yang kedua, daun akan bertukar menjadi kuning. Yang ketiga, di kawasan akar akan menjadi peruputan ataupun dia akan membusuk. Dan yang keempat adalah di bahagian batang, di bahagian stem vessel dia akan bertukar menjadi warna brown ataupun warna keperang-perangan. Dan yang kelima adalah ozing. Ozing ni kalau anda nak tahu, nanti kita akan buat proses, kita akan tunjuk dengan anda, kita akan potong batang ni dan kita akan rendam dalam air. Dia akan mengeluarkan cecair putih dan itu adalah ozing. Dan yang keenam, obviously, adalah pokok akan mati. So nanti saya akan kongsikan dengan anda macam mana kita nak tahu ataupun kita nak tangani masalah ni. Okey, baik, kita akan tunjukkan dengan anda apa yang kita maksudkan dengan bacterial wilt yang ada dalam ni. So saya akan cabut kat sini dulu. So kita dah cabut. So kita akan basuh, cuci dan untuk kita tunjukkan anda peruputan yang berlaku dalam ni. Jom kita cuci dulu. So kita cuci dia. So kita dah basuh dan kita juga mengesan ada masalah nematod. Macam mana kita nak tahu ada masalah nematod? Anda boleh tengok akar dia ni, dia dah menjadi orang kata apa, macam ada ubi. Dia jadi macam ubi. So ini pun selain daripada serangan patogen bacterial wilt tu, dia ada juga serangan nematod. So nanti kita akan tunjuk, kita boleh tengok juga nematod tu. So kita potong untuk kita tengok dahulu dia punya masalah brown, batang dia menjadi brown. So kalau anda boleh tengok kat sini, kalau kita tengok dekat bahagian stem vessel ni, dia dah menjadi brown je. Itu dah ada kesan-kesan peruputan ataupun membusuk kat situ bahagian stem vessel dia. So kita akan rendam dan kita akan tengok cairan yang kita panggil dia sebagai ozing yang ada dekat tanaman yang kena bacterial wilt. So kita akan tengok akan ada terhasilnya ozing ataupun cairan putih yang akan keluar daripada pokok yang terkena serangan bacterial wilt. Baiklah tuan-tuan, tadi kita dah tunjuk macam mana kita kenal pasti dengan kita cabut pokok daripada polybag, kita potong, kemudian kita rendam dalam air. Kita nampak cairan putih keluar daripada situ. Itu memang menunjukkan memang ada bacterial wilt dekat tanaman tersebut. So apakah langkah-langkah yang kita boleh lakukan? 3 solusi yang saya boleh sarankan untuk anda. Yang pertama, lakukan crop rotation, di mana jangan tanam satu family dengan terung, iaitu Solanaceae. Dan yang keduanya, guna variety yang resisten terhadap bacterial wilt seperti Raja Manggis EG88 dan juga Rasa Yami EG7 daripada Crop Power. Dan yang ketiga, buat ataupun lakukan grafting. Kalau nak terung panjang anda tahan bacterial wilt, boleh gunakan Raja Manggis EG88 sebagai rootstock. Kemudian anda boleh lakukan grafting. Ini adalah salah satu cara untuk kita dapatkan variety yang resisten terhadap bacterial wilt. Itu adalah beberapa tips yang saya boleh kongsikan dengan anda bagaimana kita mengenal pasti dan juga kita lakukan langkah pencegahan untuk serangan bacterial wilt di kebun anda. So kita jumpa di lain waktu. Terima kasih. Upgrade your knowledge with Crop Sifu.